BPMEJ 3033 dagang. Tubusan kumpulan. Pasaran elektronik B2B, analisis pasaran lada hitam Sarawak. Disediakan oleh Channel Lindangan, nombor metrik 284010 dan Halimah binti Serhan, nombor metrik 284008. Disediakan untuk Profesor Dr. T. Lipsang. Pengenalan. Pasaran elektronik B2B lada hitam Sarawak. Borneo Gold Trading Sdn Berhad ialah syarikat yang memborong dan mengedar lada hitam premium Sarawak ke pasaran antarabangsa secara business to business. Pelanggan utamanya ialah pengilang makanan, restoran hotel, pasaraya besar dan pemborong antarabangsa. Dengan bekalan diperoleh daripada Sarawak Black Gold Pepper Sdn Berhad. Produk dan jaminan kualiti. Produk utama kami terdiri daripada lada biji kering, serbuk lada hitam dan lada putih. Setiap satunya melalui kawasan kualiti QC yang sangat ketat, termasuk ujian kebersihan, kandungan minyak pati dan keselamatan makanan. Bagi memastikan kepercayaan pelanggan antarabangsa, syarikat kami memperoleh pensijilan halal, HACCP dan ISO yang menyediakan simbol kualiti dan kredibiliti global. Visi kami jelas dan bersemangat menjadikan Black Gold of Sarawak sebagai jenama rempah premium global, setanding dengan pengeluar utama seperti Vietnam dan India, sambil membawa keunikan aroma dan rasa asli lada Sarawak ke pentas antarabangsa. Penerangan dan tinjauan industri. Lanskap global. Dalam pasaran global lada, pemain utama terdiri daripada Vietnam, India, Brazil, Indonesia dan Malaysia, terutama Sarawak. Vietnam mendominasi pasaran dengan mengeluarkan pengeluaran berskala besar dan harga yang sangat kompetitif. India pula menumpukan kepada pengeluaran lada premium, namun pada skala yang lebih kecil. Sarawak berbeza daripada pesaing lain, menonjol dalam segmen niche premium berteraskan geographical indication GI yang menjamin aroma, rasa dan kualiti unik, menjadikan Sarawak Pepper sinonim dengan kelas dan keaslian. Penerangan dan tinjauan industri. Trend semasa menunjukkan peningkatan permintaan terhadap produk premium, organik dan halal. Pasaran Timur Tengah misalnya memberi keutamaan kepada rempah dan pensijilan halal. Pasaran Eropah pula menekankan aspek kelestarian, perdagangan adil dan produk organik. Di Amerika Syarikat, segmen fine dining dan makanan sihat semakin berkembang, mendorong permintaan terhadap lada berkualiti tinggi seperti Sarawak Pepper. Keperluan pasaran, restoran dan hotel. Mereka menuntut konsistensi rasa, aroma dan kebersihan dengan keutamaan kepada bekalan pukal yang stabil untuk mengekalkan standard masakan premium. Pengilang makanan, fokus kepada kualiti yang konsisten, harga kompetitif dan bekalan berterusan bagi memastikan operasi pengeluaran tidak terganggu. Pasaran Timur Tengah. Pensijilan halal bukan lagi pilihan, tetapi kewajipan yang menjadi kriteria utama untuk menembusi pasaran ini. Pasaran Eropah memberi penekanan tinggi terhadap kelestarian dan traceability, memastikan setiap biji lada dapat dijejaki asal-usulnya dari ladang ke meja. Pasaran Amerika Syarikat tertumpu pada fine dining dan trend makanan sehat, menjadikan lada premium Sarawak pilihan ideal untuk cita rasa eksklusif. Cadangan jualan yang unik. Keaslian yang dilindungi. Lada Sarawak mempunyai GI, satu pengiktirafan rasmi yang melindungi asal-usul dan keunikan rasanya. Kualiti premium dikenali dengan aroma yang kuat, rasa pedas yang seimbang dan kandungan minyak pati yang tinggi.
menjadikan setiap ladang Sarawak berbeza dengan pesaing global. Jaminan kepercayaan antarabangsa, gabungan persijilan halal, HACCP dan ISO memberikan keyakinan tinggi kepada pelanggan B2B bahawa produk kami bukan sahaja asli tetapi juga selamat, bersih dan berkualiti dunia. Penjenamaan dan saluran. Label Black Gold of Sarawak, Premium Halal Paper, saluran Alibaba.com, e-dagang B2B, Trade Assurance. Analisis persaingan. Peta persaingan. Vietnam, harga rendah, kuantiti besar, iaitu mass market. India, Malabar Pepper, Premium Niche. Brazil dan Indonesia, pertengahan. Kapasiti ada, iaitu isu logistik dan juga harga. Kedudukan Sarawak pula, niche premium, aroma rasa mendalam dan GI. Strategi, kualiti, harga, persijilan dan reputasi. Ringkasan strategi. Pelanggan sasaran B2B, pengilang, wholesale, restoran, hotel. Harga premium pricing setara India lebih tinggi dari Vietnam dengan diskaun pukal. Promosi mengikuti pameran antarabangsa seperti Dubai Expo, Food and Hotel Asia dan juga platform digital. Pesaing Vietnam murah, kualiti serta kuantiti besar. India domestik dan niche. Indonesia dan Brazil. Halangan masuk. Kontrak jangka panjang, standard dan kualiti ketat, logistik besar dan reputasi. Cabaran, persaingan harga, kapasiti terhad, isu iklim, pemasaran digital lemah. Cadangan, diversifikasi produk, penjenamaan premium, AI, big data dan kerjasama global. Sasaran pelanggan adalah segmen utama, pengilang makanan, wholesale adalah pengedar borong, restoran dan hotel, pasaraya antarabangsa dan kedai runcit premium. Manakala bahagian keperluan utama B2B adalah konsistensi, bekalan dan kualiti seragam, persijilan antarabangsa, harga kompetitif, premium, diskaun pukal dan juga hubungan jangka dan khidmat pelanggan responsif. Bagi strategi harga dan juga kedudukan adalah menggunakan premium pricing, iaitu Sarawak menggunakan nilai rasa aroma dan juga persijilan GI, bersaing pada nilai bukan perang harga. Manakala bagi petanda aras indikatif adalah Vietnam, mas masyarakat harga rendah dan juga India merupakan harga yang penanda aras premium. Manakala Sarawak adalah setara lebih tinggi berbanding dengan premium lain disokong oleh GI dan juga logo halal. Manakala insentif bagi B2B pula adalah diskaun pukal, kontrak harga tetap, laporan makmal dan juga pembungkusan mesra alam. Bagi strategi promosi, kita menggunakan pameran antarabangsa iaitu FHA, iaitu daripada Singapura, Gulfood adalah daripada Dubai, Anugerah daripada DE, dan Sial daripada FR, France. Manakala aktiviti yang kita gunakan adalah testing dan juga demo chef. Manakala bahagian platform digital for B2B adalah Alibaba.com, Gold Supplier, Trade Metrade, Global Sources, Trade India dan juga susun atur katalog Trade Assurance Respond 24 Hours. Manakala bahagian strategi promosi media sosial dan storytelling, kita gunakan link LN, B2B, link gen, FVIG, branding, YouTube, video proses dan juga untuk petani. Manakala naratif yang kita gunakan untuk media sosial ini adalah untuk komuniti petani Sarawak dan juga kelestarian GI. Untuk menggunakan strategi pemasaran dalam talian seperti social commerce, kita menggunakan link LD, iaitu platform yang sesuai untuk B2B, FB Ads untuk pemborong dan juga IG visual. Manakala untuk YouTube, kita gunakan proses dan juga chef testimonial. Manakala penggunaan mobile dan apps adalah optimasi web, mudah alih, borang RFQ. Manakala penggunaannya adalah tujuan katalog, sijil,
kalkulator harga pukal, live chat dan juga pembayaran. Manakala bahagian strategi pemasaran dalam talian pula, dagang B2B dan analisis adalah menggunakan Alibaba, Global Resources, E-Trade, sokongan ekspor. CEO kata kunci adalah premium halal black pepper supplier, manakala penggunaan email notorious dan juga big data untuk ramah permintaan. Visual itu adalah corong pemasaran digital. Untuk demografi dan pembahagian, demografi adalah lokasi di mana kita menggunakan ASEAN, Singapura, Brunei, Thailand dan juga Timur Tengah adalah UAE, KSA, Qatar, Eropah adalah DE, France, UK, Amerika adalah USCA, Asia Timur, JP, Korea, China. Manakala for industri pengilang F&B, hotel dan restoran, wholesale, peruncit premium. Saiz yang kita gunakan adalah MNC iaitu kontrak besar dan PKS untuk fleksibel dan cepat adaptasi. Manakala segmentasi yang kita gunakan menggunakan segmentasi geografi iaitu halal, Timur Tengah bersama dengan Asia Selatan, premium penggunaan Eropah dan Amerika Syarikat, serantau kegunaan untuk ASEAN. Manakala penggunaan segmentasi psikografi adalah pentingkan kualiti, keaslian dan juga kelestarian. Manakala segmentasi bahagian tingkah laku adalah pemilihan konsisten, pengilang vs bermusim, retail premium dan juga fokus kepada persijilan. Kalau untuk sasaran pasaran pula, bahagian Timur Tengah kita menggunakan fokus persijilan halal, iaitu halal promosi Gulfood Dubai dan kerjasama kepada pengedar tempatan berpusat di Dubai. Manakala untuk pasaran-pasaran Eropah, sasaran ada disasarkan kepada pasaran premium dan organik, sertai pameran anugerah dan sial dengan penekanan pada naratif kelestarian dan jejak asal. Manakala untuk sasaran pasaran Amerika Utara pula, kita menembusi rangkaian besar pasaraya dan food service dengan strategi jenama premium untuk fine dining dan penggunaan berorientasikan kesihatan. Manakala sasaran pasaran bahagian ASEAN pula, kita menggunakan manfaat jarak dekat dan kos logistik rendah. Manakala dengan Singapura pula, kita menggunakan hub serantau untuk pengedaran dan ekspor. Untuk Asia Timur pula, kita penuhi standard keselamatan tinggi Jepun dan Korea serta teroka potensi pasaran halal di China. Bagi petanding pesaing, peta pesaing adalah seperti Vietnam iaitu pengeluar terbesar dengan harga paling kompetitif, manakala India pula adalah fokus kepada segmen niche premium. Brazil dan Indonesia pula kuat dari segi kapasiti pengeluar terbesar, manakala bagi domestik tempatan seperti Sabah mempunyai skala kecil dan Sarawak lebih unggul dari segi kualiti dan juga penjenamaan. Bagi taktik hadapi persaing pula, syarikat mengekalkan posisi premium berasaskan GI dan juga persijilan antarabangsa. Manakala bahagian kolaborasi dengan chef terkenal dan juga Michelin untuk tingkat credibility global. Dan seterusnya, syarikat memanfaatkan e-dagang B2B global seperti Alibaba, Metrade dan E-Trade, Linked bagi memperluaskan pasaran di serantau. Seterusnya adalah halangan untuk masuk, di mana halangan utama adalah keperluan standard dan persijilan pasaran antarabangsa menuntut halal iaitu HACCP, ISO dan GI yang ketat untuk kelulusan import. Manakala yang kedua adalah rangkaian pembekal dan kontrak jangka panjang sukar menembusi pasaran baru kerana pembeli besar sudah terikat dengan pembekal yang sedia ada. Manakala yang ketiga adalah kos logistik dan skala di mana pengangkutan antarabangsa mahal terutama kepada kuantiti yang kecil lah. Dan keempat, reputasi dan kepercayaan pasaran di mana jenama baharu perlu masa untuk bina kredibiliti dan keyakinan pelanggan B2B. Yang kelima adalah harga dan daya saing di mana sukar bersaing dengan Vietnam atau Indonesia yang menawarkan harga lebih rendah. Dan yang keenam adalah infrastruktur dan teknologi di mana perlu peningkatan dalam otomasi, sistem jejak dan juga pemasaran digital global. Secara kesimpulannya adalah dengan sokongan teknologi yang moden ini, strategi ekspor bersepadu dan penekanan terhadap persijilan antarabangsa perlu lada Sarawak berpotensi besar untuk terus dikenali sebagai salah satu rempah
ratus yang mempunyai kualiti premium paling berharga di dunia. Dari ladang di Sarawak ke meja dunia, membawa keaslian, kualiti dan rasa yang tiada tandingan. Terima kasih.